Isu harga rumah ni boleh selesai dengan sistem Islam. Kalau kita laksanakan sistem Islam di negeri Pulau Pinang dan juga di federal, masalah rumah ni selesai. Rupanya harga rumah mahal ni pasal harga tanah mahal. Pemaju ni, dia beli tanah tu mahal. Lepas tu dia buat rumah. Bila dia buat rumah, dia nak jual murah harga rumah tu. Saya sebagai rakyat Kelantan sangat kagum dengan YB Fawaz atas cadangannya macam mana nak memastikan harga rumah murah untuk rakyat. Jadi saya cadangkan YB Fawaz bertanding dekat Kelantan dan saya harapkan semua rakyat Kelantan sokong YB Fawaz demi untuk memastikan rumah kos rendah di Kelantan dapat dimaksimumkan. Seperti mana dengan cadangan formula yang telah pun diberikan oleh YB Fawaz. Apa kata kita pakat-pakat sokong YB Fawaz untuk bertanding dekat sini, dekat Kelantan. Permata pauh tu tinggalkanlah, tak payah. Sebab susah YB Fawaz untuk membina rumah kos rendah dekat sana. Jadi apa kata formula itu dipraktikkan di negeri Kelantan, insyaAllah. Saya 100% menyokong jika YB Fawaz datang ke Kelantan dan merealisasikan impiannya membina rumah kos rendah untuk diagihkan kepada rakyat. Saya sokong. Saya sangat setuju. Dan benda ini patut dilakukan dengan kadar yang segera.